Assalamualaikum semua. Terima kasih Masalah. kepada yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat kita pada malam ni. Jadi mesyuaratnya ni kita adakan bagi membincangkan strategi dan langkah untuk cari dana bagi menampung aktiviti tahunan persatuan kita. Jadi sebelum kita mulakan, Setiausaha boleh bacakan sedikit tentang latar belakang ni? Boleh. Okey, seperti kita sedia maklum, bajet tahunan persatuan kita ni agak terhad sebabkan kurangnya sumbangan dana serta peningkatan beberapa aktiviti yang dijalankan. Oleh itu, kita kena cari alternatif lain atau kaedah lain untuk dapatkan sumber keuangan tambahan. Okey. Terima kasih Setiausaha. Jadi sekarang saya ingin menjemput Bendahari pula untuk berikan gambaran semasa gambaran tentang kedudukan kewangan persatuan kita. Okay, baik Encik Fakri. Jadi berdasarkan kita punya penyata kewangan tahunan pada tahun ini, kita punya baki dana dalam akaun adalah sebanyak RM820. Tapi mengikut kita punya perancangan aktiviti tahunan, kita ada sebanyak 3 aktiviti yang akan dilaksanakan yang memakan kos sebanyak sekitar RM3,000. Jadi untuk melaksanakan program-program tersebut, kita kekurangan dana sebanyak RM2,200. Bagi menampung kos keseluruhan program, kita perlu untuk mencari penaja program lah. Jadi saya cadangkan untuk kita mendapatkan penaja dari syarikat kamera ataupun kedai cetakan gambar tempatan. Selain itu saya juga cadangkan kita adakan kutipan dana dalaman dari ahli-ahli persatuan kita dan kita boleh buat jualan amal untuk mendapatkan dana tambahan bagi program-program kita pada tahun inilah. Okey, baiklah. Saya setuju dengan cadangan Encik Jamal tu. Iaitu apa? Kita boleh pertimbangkanlah adakan jualan amal dan juga mohon bantuan daripada dan juga kutipan dalaman daripada ahli. Selain itu saya juga terfikir kita boleh buat program larian amal dan juga mohon bantuan daripada pihak-pihak yang berwajib lah. Jadi saya nak buka ruangan perbincangan. Boleh tak Cik Jamal tolong sediakan bajet terperinci sebagai lampiran? Baik Cik Fakri, saya boleh buatkan senarai semua kos-kos yang terlibat lah dalam pelaksanaan kutipan dalaman ataupun jualan amal. Jadi saya akan kira kesemua kos yang terlibat tu, termasuklah kos sewaan dewan ataupun penyediaan hadiah pertandingan dan juga kos cetakan gambar. Jadi bagi saya masa dalam 3 hari untuk menyenaraikan kesemua kos-kos yang terlibat lah. Saya akan bagi kepada Encik Fakri nanti. Okey, boleh. Terima kasih. Tuan Pengurusi, saya ada beberapa cadangan. Macam kita boleh buat program photoshoot berbayar. Kita boleh sediakan package gambar studio mini, gambar combo, gambar perkahwinan yang mana berkaitan dengan fotografi, dan saya setuju untuk menjalankan jualan amal sebab bagi saya rasa jualan amal dengan photoshoot berbayar lagi mudah untuk kita mendapatkan dana berbanding kita mencari penaja lain. Okey, menarik. Jadi kalau macam tu saya boleh uruskan permohonan tempat dan juga promosi di media sosial. Nanti saya akan uruskan lah. Bagi saya idea yang dinyatakan oleh Hamida tu sangat menarik. Saya juga boleh bantulah dari segi pengiraan modal permulaan dan penetapan harga jualan lah. So kita boleh mencapai tahap keuntungan pada tahap maksimum. Mungkin kita boleh gunakan kamera ahli ataupun studio mini yang sedia ada dalam persatuan kita untuk program jualan ni. Okey. Jadi tindakan utama kita
tindakan utama bagi mesyuarat kita pada malam ni adalah membuat jalan amal dan rancang program photoshoot berbayar. Jadi saya akan pantau perkembangan minggu depan. Encik Jamal kata lepas 3 hari lampiran tu. Ya betul Encik Fakri, boleh. Nanti saya bagi kat Encik Fakri. Okey, baik. Terima kasih. Jadi ada apa-apa tambahan? Setakat tak ada. Semua segala minit meeting saya dah record kan. Habis semuanya jelas lah. Dari bahagian saya pun semuanya jelas, tak ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa tambahan. Okey. Jadi selesailah mesyuarat kita pada malam ni. Kita jumpa pada minggu hadapan pula. Kita tengok perkembangan pada minggu hadapan. Jadi terima kasih semua. Baik, terima kasih Encik Fakri. Terima kasih.